Lepas tengok Newcastle United belasah Man United 4-1 malam semalam, aku rasa macam susah nak terima kenyataan. Sebagai peminat, memang kecewa gila tengok pasukan yang kita sokong dari dulu main macam ni. Banyak yang perlu diperbaiki dan kalau tak berubah, silap-silap Lyon pula bantai United. Newcastle United bagi isyarat jelas malam semalam mereka serius pada musim ini. Kemenangan 4-1 ke atas Manchester United tunjuk yang mereka ada karakter disiplin dan killer instant bila mereka ada depan gol. Dari awal game, Newcastle press agresif, semua pemain bagi intensity tinggi. Tonali pula macam general tengah. Malam semalam, gol pertama dia bukan main cantik lagi, penuh keyakinan tinggi. Harvey Barnes pula yang mungkin tak diberi perhatian sangat turn up malam semalam dengan menjaringkan 2 gol. Gerakan bijak sentiasa berada di tempat yang betul. Susah lepas ni nak tengok dia duduk di bangku simpanan Newcastle United. Dan United pula serius aku cakap, mereka bagaikan hilang arah. Garnacho bagi gol penyamaan tapi lepas tu hilang rentak Ruben Amorim. Dia tukar line up, dia bagi rest Nonana dan bagi peluang dekat keeper Turki iaitu Bayim dia, tapi pencaturan itu tak menjadi pula. Pertahanan longgar, banyak kesilapan individu yang lebih merisaukan. Zirkzee cedera. Dalam keadaan United tengah struggle, hilang pula striker utama. Ini jadi masalah besar. Secara keseluruhan, Newcastle tunjuk mereka bukan saja kuat dari segi taktikal tapi juga mental. United pula kalau tak bangkit menentang Lyon, kalau tak, mereka akan terkeluar dari saingan Eropah nanti. STJ Park malam semalam bergegak, tapi Old Trafford mungkin sunyi buat sementara waktu.